Kadang-kadang orang dia bukan apply pada Nabi saja, dia apply kepada orang lain. Guru dia contohnya lebih lagi dicintai daripada mak ayah sendiri. Betul. Kadang-kadang kita kena lihat juga kecintaan pada Allah dan Rasul itu sebenarnya kecintaan yang mutlak. Begitu juga ketaatan yang mutlak. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Tak sempurna iman sehinggalah kita mencintai Rasulullah melebihi bapa kita. Kecintaan pada bapa ni merupakan atas ijlal, atas ta'zim. Sebab dia merupakan bapa kita. Kita kena hormat dia. Kita kena cinta dia. Dalam hadis ni sebut bapa. Ada orang kata bapa sejaga. Bukan. Kan? Dia sebut bapa itu bermaksud kedua-duanya ibu dan bapa. Itulah kaedah bahasa Arab lah. Jadi kecintaan kita kepada bapa ni sebagai penghormatan kita kepada mereka yang bersusah payah kepada kita, yang melahirkan kita dan sebagainya. Manakala waladih, anak. Kecintaan pada anak ni juga, kecintaan juga dalam soal belas kasihan, rahmat, kasih sayang kepada anak-anak ni kan. Tetapi dalam kesemua kasih sayang itu, kita kena mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan Rasulullah kita mendapat hidayah. Masya-Allah. Sebab hidayah itulah yang membawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah contohnya mak ayah kita menyuruh buat satu yang bercanggah dengan apa Nabi suruh, maka ini kena utamakan Nabi. Sebab cinta Nabi ni membawa kepada ketaatan. Cinta kepada mak ayah ni taat dalam perkara-perkara ma'ruf. La ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam melakukan maksiat. Kalau mak ayah suruh maksiat tak boleh. Contohlah, saya nak sebut contohlah. Pada ada seorang pelajar pernah berjumpa saya. Sekali tu dia tak balik kampung tau waktu cuti. Cuti semester pelajar universiti ni lah. Yang pastinya bukan pelajar UPM lah. Dia tak balik kampung. Saya tanya dia sebab apa tak balik kampung. Orang lain semua balik kampung. Dia kata dia susah hati. Sebab dia balik kampung, berjumpa mak ayah dia, mak dia terutama, mak dia akan ajak pergi makan kenduri. Saya kata apa masalah ajak makan kenduri? Itu satu benda yang baik.